Okey, kebiasaannya orang nak turunkan seat sebab kebanyakan orang rendah. Tapi kalau macam abang ni mungkin tinggi, memang akan rasa cramp sikit dekat 250, dekat 500 ataupun even dekat Z650 pun memang akan rasa cramp sikit. Sebab Z650 ni seat height dia baru 785 mm kalau tak silap. So yang tu 795. So ni 785 mm. So memang tiga-tiga model ni 250, 500 dengan ni memang rendah seat height dia. Mungkin kalau abang nak naked, mungkin boleh ambil Z9 820 mm. So tinggi sedikit. Kalau saya yang ketinggian 160 cm memang agak jengkit dan tak boleh touching dua-dua belah kaki. Boleh touching sebelah kaki je. Atau kalau nak lebih rendah sikit sisi, saya syorkan untuk orang yang tinggi ambil Versys 950. Versys 950 ni boleh duduk, dia memang sangat sesuai lah untuk orang tinggi. Z500 ni so far saya perasan dia boleh pakai lowering kit yang sama dengan Z250. Lowering kit lah. Kalau jack monoshock tu saya tak pasti. Saya tak pernah nampak orang buat. Mungkin ada cara, tapi saya tak tahulah. Tapi kalau dia tinggikan pun, dia tak akan tinggi sangat. Tinggi sedikit sahaja. So saya, kalau abang tak kisah minat naked Z500 ni, boleh je beli. Tapi dia akan rasa cramp sikit untuk orang yang tinggi 1.7 atau 1.8.